Hai, episod minit hari ni. Okey, untuk hari ni kita ada satu Toyota Avanza. Owner baru beli seminggu. Dia bawa sini nak kami cek dia punya barang bawah. So nak tengok apa yang saya jumpa tak. Sebab bila saya bawa kereta ni, benda yang paling ketara, masalah yang paling ketara ialah bila saya langgar lubang, dia terus gedegang depan belakang. Memang keras, memang kasar. Sampai kepala saya pun pening. So untuk kes gedegang, ni punca dia. Jom saya tunjuk. Tolong zoom dia punya absorber ni. Absorber ni cantik kan? Macam baru kan? Okay, sebenarnya absorber ni dah out dah. Kenapa saya kata dia out? Pertama sebab kedegang tadi. Kedua, ni tayar ni. Nampak tangan saya tak? Ni bila saya gerakkan tayar ni, dia macam bengkak beralun dah. Dia macam beralun macam ni. Biasanya kalau beralun macam ni, ditambah pula dengan kedegang tadi, memang itu menunjukkan absorber dia memang tak okey. Jadi tinggal lagi kita cabut absorber dia, kita tekan nanti. Memang biasanya kalau kes macam ni memang kita akan jumpa absorber dia mati. Itu satu. Nombor dua, bonus. Bonus yang saya dapat, jom saya tunjuk. Ni. Nampak dia punya ni bush dekat apa ni, arm belakang dia ni. Ni bush dia ni dah out dah. Okey, bush ini, kemudian bush atas ni pun sama. Trailer arm bush ni sama pun dah out dah. Okey, kemudian long shaft dia ni. Nampak long shaft. Long shaft dia ni, ni. Dia punya mounting yang pegang long shaft ni dah pecah dah. Nak tengok, tu nampak dah. Oh yo. Memang bawa kereta tak sedap lah. Ini memang tekan, memang rasa ge. Okey, itu bahagian belakang dan long shaft. Sekarang bahagian depan pula. Okey. Sebenarnya bahagian depan ni dia banyak tukar yang baru dah. Dia dah tukar tail end baru, rear end baru, lower arm baru. Tapi pun masih tak settle. Sebab apa? Ni saya selalu kata penipu ni. Absorber dia nampak. Okey, tengok absorber dia cantik tak? Kita nampak macam cantik kan? Tapi tengok tayar dia. Tayar dia ni dah beralun dah. Tengok tangan saya ni. Ni. Tayar dia dah beralun. Bila tayar ni beralun, memang itu salah satu tanda-tanda yang menunjukkan absorber kita dah weak dah. Dia dah tak main rebound dah. Dia jatuh-jatuh kedegang terus. Okey. Kemudian dia punya, ini yang saya jumpa. Dia punya bush, bar bush, stabilizer, bar bush. Jom tunjuk. Di sini. Okey, nampak tak? Okey, gerakkan. Gerakkan belah sana. Okey, nampak stabilizer bar bush ni. Nampak? Bila kita gerakkan bar tu, dia dah bergerak dah. Nampak? Dia dah bergerak song dah. Sama juga dengan belah sini. Okey, nampak yang belah sini punya. Bila gerak kan, nampak? Nampak? Dia dah bergerak dah situ. Okey. So, inilah masalah yang kami dapat cari. Punca kenapa kereta ni bawa tak sedap. Punca kenapa kereta ni lalu jalan tak rata tadi, masuk lubang gedegang bunyi kuat. Dan satu lagi, bila dia bawa laju atas highway tu, dia rasa tak balance, macam berombak. Itu punca dia. Absorber dia dah out. Dan juga dia punya babush ni pun dah out dah. So kalau kereta anda ada masalah yang sama, nak kami cek dulu, tak ada masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. So dapati hari ni settle.